What's going on my friends? Welcome back to the channel. Okay guys, untuk episod kali ni ada kelainan sikit aku nak bawa kepada korang, which is untuk episod kali ni aku nak bawa korang short escape dengan aku ke Pantai Cenang, Pulau Langkawi. Short escape ke sini sebenarnya aku unplanned sebab a few months before this aku agak busy dengan macam-macam kerja. So aku perlu merehatkan minda dan recharge balik tenaga aku. So that's why lah aku berada di sini. Jadi episod kali ni aku akan kongsikan tentang kereta sewa yang aku pakai dekat Pantai Cenang, Pulau Langkawi ni, hotel penginapan aku serta kenapa aku pilih Pantai Cenang ni. Jadi kalau korang nak tahu, korang stay tune. Pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Untuk sampai ke sini, aku menaiki flight Malaysia Airlines. Ada rezeki lebih, kita upgrade seat ke business class. Flight dari Kuala Lumpur ke Pulau Langkawi cuma 50 minit. Walaupun 50 minit, aku dapat light meal dan snacks sambil menikmati view di udara. Layanan MH atau Malaysian Hospitality sangat mesra, apatah lagi kalau kita pegang tiket bisnes, layanan memang ekstra padu. Sepanjang berada di Pulau Langkawi, aku sewa Toyota Vios NCP 151 dengan enjin Langkawi Book. Harga berpatutan, kondisi cantik dan minyak full tank guys. Bila dah malam, aku cuma fikir nak sampai hotel cepat. So, tanpa melengahkan masa, aku terus menuju ke Mekior Langkawi Pantai Cenang. Staff sini sangat welcoming dan proses check-in amat mudah. Lobby dia luas, ada bau relaxing macam spa vibes bila kita masuk dan korang akan terus nampak swimming pool. Bila dah nampak kolam ni, memang rasa nak terus terjun. Tapi, jom masuk ke bilik. Untuk penginapan kali ini, aku just booking bilik standard room tapi dinaik taraf secara percuma oleh pihak hotel untuk platinum member bagi All Accor Group Hotel. Superior King Room ni ada balcony dan aku pilih untuk beach view. Dari sini, korang akan nampak jelas keindahan Pantai Cenang. TV flat screen, wifi laju, toiletries lengkap dan desain yang klasik serta premium. Siap ada welcome complimentary, memang bilik ni perfect untuk korang healing. Beralih ke makanan, ada pelbagai hidangan untuk sarapan. Menu yang disediakan adalah western serta lokal. Memang lengkap dan sedaplah semua makanan kat sini. Kalau dah sampai Langkawi, memang wajib untuk datang ke Dataran Lang. Tugu Helang ikonik terletak di Kuah yang juga bersebelahan dengan jeti untuk ke Kuala Perlis. Pada korang yang nak datang kepada Dataran Lang ni, kedataran ini dibuka setiap hari dan bermula dari jam 8 pagi sehinggalah 12 malam. Pulau Langkawi juga merupakan salah satu zon bebas cukai. Jadi antara barang yang wajib korang beli adalah coklat. Pot kegemaran untuk aku shopping coklat adalah di HIG Mall. Pelbagai pilihan coklat yang ditawarkan dengan harga yang sungguh lumayan. Cuba korang bandingkan harga Nutella ni dengan tempat lain. Memang jauh beza kan guys? So hari ini adalah hari Jumaat. Jadi adalah satu kewajipan walaupun kita bermusafir, tetap solat Jumaat kalau kita boleh lakukan, kita tunaikan. Alright guys. Allahu Akbar, orang Langkawi memang gila babe. Pergi semai Jumaat pakai GTR. Oh, dahsyat lah orang Langkawi ni. Mantap. Pergi solat Jumaat bawa GTR. Oh, ini pula Type R. We got the Type R also. Wow. Korang dengar tak bunyi dia? Wow. Orang Langkawi memang gila babe. Oh, dahsyat lah.
Sebelum pulangkan kereta sewa, penyewa perlu isi semula minyak full tank. Kalau penyewa tak isi semula, charge penalti akan dikenakan sebanyak RM25 untuk satu bar. Jadi, lebih baik korang isi sendiri sebelum pulangkan. So, sekarang ni aku baru lepas isi minyak. Ada balance lagi half tank. So, aku isi lagi separuh tank, menjadikan total dia anggaran dalam 18 liter lebih. Assumption aku kat sini, untuk 3 hari aku pakai kereta ni, aku rasa kereta ni a bit kuat minyak compare dengan Proton X50 aku. Sebab 20 liter untuk aku pakai dalam masa 3 hari dan radius dalam Langkawi ni taklah jauh mana berbanding dengan aku pakai di Kuala Lumpur. So, aku assume kereta ni kuat minyak ke? Apa bezaan enjin NA dan juga enjin turbo, yang mana satu lagi jimat minyak? Pada aku lah, lebih baik kau pakai enjin turbo compare dengan kau pakai enjin NA. Sebab function turbo adalah untuk force inductionkan enjin tu supaya lebih lancar dan juga lagi power tapi jimat minyak. Sebelum pulang ke KL, jom kita menikmati suasana malam di Pantai Cenang. Antara sebab aku suka healing kat sini adalah pertunjukan bunga api secara percuma. Selain itu, terdapat banyak gerai-gerai makanan dan minuman di sepanjang jalan Pantai Cenang. Jadi, kalau korang menginap di kawasan ni, memang takkan kelaparan lah guys. Untuk dinner malam ni, aku just nak like food. So, Burger Ramly always the best choice. Disulam pula dengan jagung cup dan air tembikai, memang ngam lah guys. So, macam mana video kali ni? Best tak best? Alright, aku harap korang enjoy dengan video aku. Malam ni adalah malam terakhir aku kat Pantai Cenang, Pulau Langkawi. Besok aku nak balik KL dah. So, thank you so much guys sebab view video aku. Pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Peace out. I see you guys in the next episode.